Assalamualaikum. Nak tunjuk cara pakai telekung Katakan kita dah siap cantik-cantik ni, ada semayang dah siap pakai tudung. Kita nak semayang, nak buka-buka susahlah, pin sana pin sini susah nak buka. Jadi kita ada kadang-kadang ada telekung mahal tapi tak kerti nak guna. Okey. Ni kain tak payahlah tunjuk. Semua dah tahu cara pakai kain. Telekungnya. Kita kena pakai telekung sebab apa? Tangan ni kena terbuka, terselak. Tak pakai hand sock Jadi kita kena pakai telekung. Ni katakan dah tutup semua, tutup aurat semua, muka semua dah tutup. Jadi kita gunakan telekung ni untuk bahagian anggota lain. Telekung yang ni. Jadi kita tak menjejaskan kita punya oning. Gitu je. Okey. Stop. Lipatkan. Semayang. Kalau nak ikat boleh ikat belakang, takut digerak boleh. Tak nak ikat pun tak apa. Okey, tu solat lah. Jadi kita tidak mengganggu tak mengganggu kita punya oning, tak ada kemek-kemek gini Ni lah cara guna telekung ni. Semayang je. Itu je, simple. Cuma kadang-kadang orang tak kerti guna. Ada kenapa gini, okey? Jadi ini tak terjejas. Okey. Terima kasih.